Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni kita nak sambung The Story This Silent Woods, the next part. Hari ni kita atas lantai, gang. Kita chill-chill, kita lag-lag, kita chill-chill. Kita dah member sekarang. Kita dah member, gang. Kan? So, sekarang ni aku atas lantai. Yeah, let's start. A bit of recap. So, before this, yang si Cooper dengan Finch ni dekat luar rumah. Finch ni dia pergi belakang rumah dia tu, and bapak dia ni pergi ke reban ayam. And diorang ni macam basically at the opposite side lah, kiranya. Si Finch jauh sikit. So bapak dia ni handle ayam tu, suddenly a car approaching the house and then park depan rumah tu. Car tu dia tak pernah nampak sebelum ni. So he was like, is this like Jack? Takkanlah Jack. Or is it the girl yang kat dalam hutan tu yang pegang kamera? Who is it, guys? So yeah, let's find out together. Gang, literally right after aku record footage tadi tu, aku baca buku tu aku tidur. This is the next day. So yeah, let's start. Okay, so basically this time around si Cooper ni dia tengok kereta tu park depan rumah dia, and then suddenly a person keluar dari kereta tu. Dia tengok lama-lama, and that person is a lady, perempuan. And then perempuan tu pergi dekat porch cabin tu, macam depan pintu rumah dia tu kan. Ni dia ketuk. Dia ketuk tu, dia panggil, hello, anyone here? Anyone in this house kan? Ada siapa-siapa tak? Lepas tu dia macam mengeluh. Perempuan tu macam mengeluh. Dia kata, penat je. Dia kata drive sini. Macam, it seems like this person drive daripada somewhere yang jauh tau. So, Cooper ni dia intai lama tau. And then suddenly Finch berlari daripada the exact, macam opposite direction diorang ni kan. Di Finch ni stop, and then dia macam lambai dekat Cooper. Lepas tu dia datang kat Cooper. Lepas tu dia cakap, what is happening kan. Sebab dia nampak ada lampu kereta park depan rumah. Sebab dia jauh tentu. Tapi Finch ni itulah, dia aware with the surroundings kan. Dia perasan. Tapi dia lambat sikit sebab dia jauh dalam hutan. So dia datang. Lepas tu yang si Cooper ni cakap, okay, I don't know. Dia kata tak kenal siapa ni kan. Sebab tak pernah nampak kereta tu. And then dia tunggu situ. Time is getting macam malam kan. Getting dark. So dia cakap dekat si Finch ni, dia kata tunggu sini. Sebab Finch ni dah kesejukan tau. And Cooper ni pun sampai kena buka dia punya sweater tu, so that si Finch ni boleh pakai sweater Cooper. And Cooper ni pun kesejukan kat situ. Sebab this time around, gang, dia macam almost nak ke winter time ni. So macam, you know, like the cuaca is a bit sejuk macam tu. So diorang memang tak boleh nak stay lama kat luar tu tau. So end up si Cooper ni cakap dekat Finch, okay Finch, ayah nak awak stay dekat sini, biar ayah yang pergi dekat that lady. That lady tu still dekat front porch tu tau. Dia, perempuan tu dia pakai macam baju sweater knitwear macam tu, and dia pakai kain skirt, and dia rambut dia dekat atas bun. Dia buat bun diikat. So that lady terkejut time Cooper datang dari belakang. Cooper ni dia pegang pistol tau time ni. Dia macam, Cooper tu tegas, tapi dia tak marah. Dia cakap, kau nak apa kat sini? Lepas tu yang perempuan tu macam, betul, saya rasa saya silap tempat ni. Perempuan tu cakap, sorry, saya tak berniat nak pecah masuk ke apa ke. Sorry, saya sebenarnya datang sini nak hantar barang je. Hantar barang? What do you mean? The one you're supposed to hantar barang is Jake. Tapi kau siapa? Dalam kepala si Cooper time tu kan, dia macam teng. Dia macam, okay, this is like a bit weird kan. Lepas tu Cooper ni cakap, barang? What do you mean? Lepas tu that lady cakap, ada someone ask me to hantar barang kat sini sebab a person here dengan anak perempuan dia perlukan makanan. What? Ulang balik. Macam Cooper ni macam, dia ni siapa kan? Macam tak kenal. Lepas tu tiba-tiba kau punya mission tu sama pula macam another person yang Cooper kenal, which is Jake. Lepas tu yang Cooper ni macam, alright, takkanlah mak Cindy is mak si Finch, kiranya girlfriend Cooper dulu kan. Takkanlah mak Cindy dah tahu kita orang duduk kat mana. It doesn't make any sense lah, that logic kan. So dia cakap, okay, dia cakap dekat perempuan tu, if it is true kan, give me proof yang kau kena hantar this barang. Lepas tu yang perempuan tu cakap, oh ya, saya ada abang nama Jake. Hold up, Jake? So, what the heck? Lepas tu yang Cooper ni dia macam lagi macam macam tu kan. Dia macam, okay, this is something kan. Lepas tu dia cakap,
Jake, give me another proof. Lepas tu this lady dia macam okay. Dia perempuan ni dia macam a bit takut sikit lah sebab si Cooper ni ada sebab si Cooper ni dia ada apa nama dia, pistol kan kat tangan dia. So that lady keluarkan this one macam paper and then it's a list of item and that paper is tulisan tangan Cooper. The thing is dia punya like the way si Cooper ni nak dapatkan barang is by making a list and then let's say lah dia buat list tu kan and then Jake datang next year, Jake akan bawa barang yang Cooper bagi last year. Macam tu. Kiranya tulisan tu is tulisan si Cooper last year. Okay, that is the exact thing yang si Cooper ni nak. Confirm that lady is kenalan si Jake. And it turns out bila Cooper tanya lagi, that lady is adik Jack. Adik Jake yang time awal-awal dulu. Ingat tak kalau kau tengok video aku yang lepas-lepas kan, ada this one part is where si Jake, adik dia dengan Cooper datang to this cabin, tapi adik dia ni macam tak banyak cakap. Adik dia ni baca buku je. Inilah ni. And adik dia ni nama dia Mary. Baru si Cooper ni teringat. Oh, dia kata, awak ni Mary ke? Lepas tu yang Cooper ni macam, yang si Mary ni macam mana tahu kan? Tu dia tanyalah, nama awak siapa kan? Saya Cooper. Tu baru dia macam teringat balik. Oh, you are Kenny. Yang si Mary tu cakap, awak Kenny kan? Okay, kat sini baru kita as a reader baru tahu yang Cooper ni actually guna nama samaran tau. Nama dia bukan Cooper, nama dia Kenny. Kita pun macam tertipu juga. So, at this time around, kita tahu the real identity of this guy, which is Kenny. Tapi still, cerita ni aku akan just guna Cooper. Takut macam pening kan. So, Cooper ni macam terkejut. That person ingat dia lagi. And then Mary ni dia cakap, dia tak cam si Kenny, si Cooper ni sebab Cooper ni kan dia duduk dalam hutan tu and then dia tak shave jambang dia apa semua. So, Cooper ni looks totally different tau kan. Dia macam dah jadi orang lain. Memang dia ubah identity dia teruk . So, Mary ni macam excited. Oh my god, dia kata, I totally don't recognize you at all. Dia kata, nampak berbeza gila. So, in this time around kan, si Cooper ni pun macam excited. And then Finch pun datang kan. Finch ni macam excited. Kucing dia, Mr. Whitman pun datang kan. Main-main kat situ. Lepas tu yang si Finch ni tak tanya soalan macam-macam. Awak siapa ni kan. Dia macam happy lah. And then this time around kan orang sejuk kat dalam tu kan. So, si Cooper ni ajak Mary dengan Finch dengan kucing dia masuk dalam sebab sejuk. So, dia orang masuk. And then this time around si Cooper ni macam nak ajak Mary apa semua makan dinner sekali lah. Sebab the thing is Mary ni nak datang ke situ geng 9-8 jam drive tau. So macam penat. So dia invite that lady Mary masuk dalam and then rehat sama-sama. So dalam rumah tu sekarang ni ada Cooper, a bit of recap ada Cooper, ada Finch, Mary dengan Mr. Whitman, which is kucing diorang. So diorang ni macam dah jadi macam perfect family. Aku suka gila bila kita imagine lah sebab dia it seems like a perfect family lah in this moment. So dia macam happy and then si Finch ni pun melekat je dengan si Mary ni tau. Sebab si Finch ni dia macam a bit excited to have someone new dekat in that house kan. So dia melekat dengan Mary and Mary, si Cooper ni pun start tanya soalan dekat Mary apa semua kan. Pasal everything about her life lah. And then dia dapat tahu yang Mary ni is actually a librarian, macam orang yang kerja dekat library kan. So memang kenalah dia punya work interest dia dengan si Finch. Sebab Finch ni suka baca buku kan. So dia macam sembang-sembang dengan Finch apa semua. And then in this time around si Cooper ni start buat dinner. Dia buat dinner, dia makan apa semua. And memang si Finch ni melekat teruk dengan si Mary ni. So dia tengah sembang, betul dia dengar Finch ni cakap pasal perempuan yang dia jumpa dalam hutan. Dia ke si Mary ni. Dia cakap, you know that saya jumpa perempuan ni, dia kata rambut dia ginger, lawa, dia main kamera dekat dalam hutan, dia sembang. Dia memang Finch ni mulut dia always bercakap dengan that Mary tu. Lepas tu dah makan-makan apa semua, Mary tu macam cakap, I don't think saya boleh balik malam ni juga. Dia kata sebab it is night and then dia penat and then dia tak tahu jalan, gelap. Dia kat hutan weh. Dia memang kau nak keluar tu susah. So dia cakap boleh tak dia nak minta macam kebenaran nak tidur dekat sini satu malam.
So in this time around si Finch ni dia cakap, boleh ni cabin kita orang, tidur je sini, tidur je satu malam ke, tidur je sampai bila-bila pun boleh. Finch ni memang mulut dia meletir tau, dia bercakap. Lepas tu time ni bila Finch tu cakap ni cabin kita orang, si bapak ni, Cooper ni dia cringe sikit, because cabin tu is actually milik si Mary kan. Sebab before this kan abang Mary, Jake tu bagi cabin tu ke si siapa nama, Cooper dengan Finch. But this time around kan macam the other owner datang, so dia jadi macam a bit cringe lah, tapi dia tak boleh nak cakap apa. So si bapak dia ni, si Cooper ni cakap lah, okay boleh stay je lah sini. Dia kata katil bilik tu ada je, nanti saya tidur dekat ruang tamu atas sofa. Lepas tu yang perempuan tu, Mary tu cakap tak apa. Dia kata biar dia tidur atas sofa and then you just tidur je dalam bilik, sebab nanti in the morning maybe saya akan terus caw je. Dia kata saya takkan kejut pun, sebab saya ada hal kat rumah kan apa semua. Lepas tu yang si Finch pun happy tau, dia happy gila. Lepas tu dia start asking more question ke Mary. Dia tanya Mary duduk mana, Mary pernah masuk kedai tak, Mary pernah pergi sini tak, pergi situ tak. Lepas tu yang Mary tu macam terkejut tau, sebab bila dia dapat tahu yang si Finch ni jarang pergi kedai. Kan dia pergi hari tu pun dekat Walmart pun dia tak masuk kan. So this time around si Mary tu baru macam nampak something is not right, tapi dia tak mention about it lah, sebab you know someone punya personal life kan. And then bila time nak tidur, si Mary ni dia baring sebelah Finch and dia bacakan buku tau. And then Cooper ni dengar suara si Mary tu macam suara ibu-ibu, keibuan macam sedap dengar kan, dia sedap dengar. And then Finch pun tertidur tau, dia tertidur dalam bilik. Lepas tu Mary ni keluar dari bilik tu and then dia pergi ke dapur, dia masak air. So dia masak air. Lepas tu sekarang ni in this moment Mr. Whitman dengan siapa nama, Finch tidur, and then yang masih berjaga is Cooper dengan Mary. So Mary pergi dapur, dia masak air tau. Lepas tu dia cakap dah lama dah dia kata tak datang sini, and baru dia teringat betapa lawanya tempat ni. Lepas tu dia cakap dulu ayah si Mary dengan ayah Jake ni lah kan, dia kata ayah dulu, dia kata bila atuk meninggal dapat duit, ayah terus buat semua everything in this house guna duit atuk. Dia kata kira macam harta atuk dia tu memang most of it pergi ke rumah ni, dia kata. So dia baru teringat betapa lawanya tempat ni, dah lama dah dia tak datang apa semua. Lepas tu yang si Cooper ni kan, dia macam nak keep the conversation going, dia datang ke sebelah Mary. Mary kan kat dapur tadi kan, dia datang sebelah Mary and then dia letak tangan dia dekat atas meja tu. Kiranya diorang ni, aku nak korang imagine dia macam duduk sebelah-sebelah tau. And then suddenly siku si Cooper ni terkena siku si Mary. So in this moment, okay, of course lah, si Cooper ni tak pernah, it has been how many years, like 8 to 10 years, tak pernah bersentuh dengan any perempuan kan after what happened. So in that moment, bila dia punya siku tu tersentuh, a spark, dia rasa macam I touch a girl, macam tu lah. Aku nak korang faham, kita human kan, of course we understand that. So this moment si Cooper ni dia macam damn, dia kata I thought betapa lama aku tak pernah like touch a woman, I don't have that feeling anymore, tapi it arrive. Dia cakap macam tu. So dia kata dia teringat balik pasal Cindy apa semua. Dia kata dia ingatkan lepas Cindy dah tak ada, dia dah memang Cindy is the last person lah, dia cakap macam tu. Tapi tak, dia kata something, a spark has been macam spark at that moment. So tapi dia still keep it cool lah. So Cooper ni macam sembang-sembang dengan Mary tu. Cooper ni tanya the big question. So dia cakap, so what happened to Jack? What happened to Jake? Lepas tu yang si Mary ni macam, oh yeah, dia kata about that. So dia kata Jake is dead. Dia cakap I'm sure that you know that, sebab it has been how long? A week lambat sampai barang kan. And Jake pun dah bagi tahu benda tu ke si Cooper. So this time around Mary ni macam sedih sikit lah, sebab dia macam, it seems like dia tak nak cakap benda tu, but Cooper is his best friend kan, kawan baik si Jake, so dia kena bagi tahu juga. So dia cakap
si Cooper ni cakap, dia kata what happened kan, when did he die. Lepas tu yang Mary ni dia sambung lah, dia kata actually it has been around 6 weeks, 6 minggu. Cooper ni cakap what happened, dia kata apa jadi, dia kata. Lepas tu Mary ni dia bagi tahu, dia kata he has a problem kan dengan kaki dia tu, and if you look at him you wouldn't recognize him at all, dia cakap dekat Cooper. Sebab Jake ni memang kurus keding. Dia jadi macam tak nak makan. Orang-orang yang dah nak pergi kan. So memang kalau awak tengok dia, awak takkan kenal, dia cakap dekat Cooper. So Cooper ni macam oh shit, sedih lah di moment kan. Sebab you know the friend, the one person yang macam rapat gila dengan kau pergi, and kau lambat tahu, kau tahu-tahu je dia dah tak ada. Sedih lah time ni. So dia cakap, dia anggap Jack bagi tahu si Mary, dia kata nanti please make sure awak bagi this item, which is a list of things tu kan, pergi bagi dekat kawan abang. Dia kata Jack ni bagi tahu dekat Mary, dia cakap pergi dekat this place and then bagi kawan abang barang-barang ni. And then si Mary tu dia minta maaf jugalah, dia lambat seminggu sebab she has other things to do. Sebab you know, dia bukan buat benda ni setiap tahun. This is the first time yang dia kena bagi barang-barang tu. So it is only normal lah untuk lari the timing a bit. Tapi you know, things happen kan. So si Mary ni macam sembang lagi dengan si Cooper, and then dia start asking question about Finch. Dia tanya ke Cooper, dia kata so Finch ni sekolah kat mana? Sudah. So Cooper ni dia tahu yang si Mary ni tak tahu the full detail of the situation tau. Dia tahu si Cooper ni stay dekat dalam hutan tu je. But for what reason Jake tak bagi tahu ke Mary. So yang Cooper ni cakap yang Finch ni homeschool. Lepas tu yang Mary ni cakap oh that's sad, dia kata. Sebab Finch ni someone yang social, dia kata. Sebab dia nak sembang orang kan. So macam kesian lah, dia homeschool, duduk sorang-sorang dengan bapak dia. So lepas tu dia sembang-sembang lagi pasal Finch apa semua kan. Like mak Finch dia tanya Cooper dah kahwin ke, what happened. And then Cooper start tanya about Mary pula. Dia tanya Mary, awak dah kahwin ke? Lepas tu yang Mary ni start sembang tau. Dia sembang, dia kata dia dah cerai. Dia kata ex-husband dia ada affair, ex-husband dia ada someone else. So sekarang ni dia live alone lah, dia kata. So dia cakap dia datang sini pun, dia free pun sebab dia rasa dia perlu take time off from her real world lah. Macam tu lah dia datang situ kan. So it's good that she came here and take a bit of time off. Betul dia sembang. Betul dia start cakap apa, dia start macam venting ke arah Cooper ni tau. Dia start cakap pasal masalah hidup dia. And then Cooper ni teringat balik apa cikgu lama dia cakap. Cikgu dia cakap apa, orang akan macam cuba talk about their problem to Cooper. And Cooper ni kata maybe it is his face kot, muka dia someone yang kau boleh trust, si Cooper ni. So si Mary tu start cakap about her problem and stuff. And then in this moment, si Cooper tu, dia cakap dalam hati, dia tak cakap kuat-kuat. Dia kata, dia macam, he hopes that Mary ni tak datang in this moment, dia kata. Sebab, dia rasa macam this is what he wants. Faham tak maksudnya? Kiranya dalam rumah tu kan, ada isteri, ada dia. Kiranya macam dia rasa macam si Mary tu his wife lah. Dia rasa macam attached a bit. And then dia rasa dia macam regret that Mary ni datang. Sebab dia tahu yang si Finch tu akan attach juga dengan si Mary. Sebab yelah Mary tu has been, you know, tidur kan Finch and sembang dengan Finch. Even though it's just one night. Dia rasa macam regret sikit lah a bit. Tapi it is only natural lah kot. Sebab aku rasa si Cooper ni, he is used to the way dia hidup sekarang ni. Dia macam tak nak get out of the comfort zone. Tapi deep down dia tahu it is not right. Sebab you know how dia rasa, even tersentuh siku pun dia dah rasa spark tu kan. And in this moment si Mary ni kan dia pergi dapur, dia masak air tau. So
Mary ni ambil air teh, dia tuang dalam cawan dia, and then dia letak dekat cawan Cooper juga. Dia buat dua tau. And then dia letak teh punya sachet tu kan, letak, and then dia bagi cawan tu dekat Cooper. So Cooper ambil, Cooper terpegang tangan dia. So in this moment juga another spark. Dia rasa macam okay, this is not right. Dia kata something bad could happen. You know, like kita faham kan. So Cooper ni pun dia tak nak. Dia kata the last person yang dia nak with is Cindy. Dia tak nak another person. So dia ambil air tu, dia minum. Lepas tu dia cakap dekat Mary tu, good night. Dia kata saya kena tidur, saya dah penat. Dia kata keluar pada pagi kan. Lepas tu yang Mary ni cakap, oh right. Dia kata tidurlah. Tapi boleh tak saya nak pakai lampu kerosene lamp tu. Mary ni cakap sebab dia nak baca buku kejap. So Mary ni dia tidur dekat ruang tamu. And then Cooper dengan Fish tidur kat bilik. So Cooper ni cakap, oh tak apalah, pakai je lampu tu kan. And then we'll see each other the next morning. So diorang pun pergi to their separate ways. And Mary tidur kat ruang tamu, and Cooper pergi ke bilik. So yeah. So this is the next day. Yang si Cooper ni tidur dalam bilik kan dengan Fish. And then yang Mary tidur dekat ruang tamu. Tidur, and then dia bangun pagi. Time ni dah pagi, Cooper tengok luar tingkap tau. Tengok luar tingkap, salji. Salji turun, agak lebat lah. So dia tengok dekat luar, lepas tu dia teringat yang Finch ni teringin nak main sled. Macam yang main dekat salji tu kan, main dekat atas ais apa semua tu. Dia teringat. Lepas tu dia imagine, kata boleh lah kejap lagi lepas mandi apa semua, siapkan Finch makan, kita set up sled tu, main kat luar. Lepas tu dia tengok yang si Finch ni tidur sebelah dia. Macam dia happy lah tengok Finch tu tidur nyenyak kan. Dia pergi dekat bilik air, dia basuh muka dia apa semua, dia pakai baju, and then dia keluar. Dia buka pintu bilik dia. Suddenly something hit. Dia kata, what is that smell? Ada bau. Dia buka pintu tu, dia nampak Mary dekat dapur. Dia baru teringat yang Mary datang rumah dia malam tu. Dia lupa tau. Dia lupa yang Mary ada. So, in this time around, aku nak korang faham macam the situation, the image kan, yang kita boleh imagine. Cooper is someone yang independent for years. Berapa? 10-8 tahun dekat situ kan. So, the fact that night, dia penat, dia tidur, dia terlupa, dia buka pintu, dia nampak ada a beautiful lady tengah masak. Itu macam his dream. I think every guy, understand that macam having a family kan. So, si Cooper ni macam have macam a feeling blossom dalam hati dia. Macam, oh wow, macam tu. Dia macam baru dia teringat. So, dia macam it gives some sort of hope, some sort of feeling like normal, having a normal life, normal family in this exact moment tau. Even though benda tu is not a reality. Mary just datang nak hantar barang, lepas tu dia ciao. So dia macam happy kejap time tu. So dia buka pintu, and then Mary nampak dia tau. Tu Mary tegur dia, hi morning Cooper kan, I made you some breakfast and coffee. Ambil lah, dia kata ada buat breakfast, dia masak telur apa semua. Hati Cooper time ni dia memang happy gila. Dia macam usually dia bangun dia masak, tapi this time dah siap ada. Dia rasa happy, rasa like a husband. Sedih lah. Baca macam sedih kan. Tapi that's the reality lah. Even us kat in the real world pun mesti happy kan. So dia pergi dekat dapur tu, and then si Mary tu tuangkan. Dia pakai jug yang Lucina tu kan. Kau tahu jug kaca boleh masak air tu kan. Lepas tu ada kopi dalam tu, dia tuang kat dalam cawan. And then si Cooper tu perasan kopi yang dia buat tu lain sikit daripada apa yang Jake selalu beli dulu. Sebab kopi yang Mary bawa ni, kopi yang kau kena grind tu. So this is like macam high quality punya lah. Lepas tu dia tuang dekat dalam cawan si Cooper tu. Cooper tu ambil cawan tu, Cooper tu minum, Cooper tu terkejut tau. Dia kata wow. Dia kata ni apa, dia tanya kan. Sebab memang kopi tapi it is good lah. So Mary gelak. Mary kata mesti Jake bagi instant coffee kan, macam Nescafe pack kan. Lepas tu Cooper angguk je lah. Lepas tu dia cakap this is like a grinded coffee bean apa semua. Terus kata this is a better version lah. Dia kata dia pernah, ni Mary kata dia pernah bergaduh dengan, bukan bergaduh, just like banter kan, small banter dengan abang dia, cakap this is so much better, kenapa tak bagi benda ni dekat Cooper apa semua. Tapi as a guy, we prioritize simplicity kan. Macam benda simple, benda senang. Macam
koyak benda tu, tuang dalam air panas, dah minum. Macam gitu kan. Tapi this coffee is so much better lah. Cooper macam happy tau. Cooper ambil makanan dia, makan dengan Mary. Time dia ambil air kopi tu, dia still terpegang lagi tangan si Mary tu. So, you know, you understand kan, kau faham kan. So dia macam Cooper ni still semakin happy lah time tu. And then dia tengah sembang-sembang dengan si Mary tu Mary dengan Cooper ni talk sama-sama, cakap sama-sama. And then this time around si Finch ni still dekat dalam bilik tidur. So dia tengah sembang-sembang, and then si Cooper ni pandang luar, dia kata snow lebat, dia kata kan, lebat ni snow ni, nampaknya macam you cannot balik rumah lah hari ni, maybe you have to stay for a couple of days. Dia cakap dekat Mary. Itu Mary ni cakap itulah, dia kata dia bangun pagi tadi pun actually dia nak gerak terus, tapi tak boleh gerak sebab snow tu tinggi lah. Kereta dia tak boleh nak keluar daripada hutan tu. So this time si Cooper ni dia macam happy sebab Mary boleh stay situ lagi. And Mary ni pun, dia bila baca, it seems like Mary ni pun happy juga. Dia macam, you know, meeting new people, old people yang dia jumpa dulu kan. So Mary ni agree je untuk stay situ. Lepas tu yang Cooper ni tanyalah, is it okay for you to stay for sometimes, for quite a while lah, for a couple of days? Tak ada orang cari ke? Because in this moment si Cooper ni baru macam teringat. Dia kata, what if someone cari Mary and then orang tu tak boleh contact Mary? What if nanti polis datang habis kena, you know, soal siasat, why kau duduk dalam hutan, anak kau ni siapa, mana registration dia, apa semua. Dia jadi macam panik sikit lah si Cooper ni. So Mary ni cakap, oh it's okay, dia kata, saya ni kan orang library, tapi library yang saya kerja ni dekat sekolah. So this time around diorang tengah cuti, macam cuti sekolah yang panjang. So people don't really look for her, dia kata. Even dekat tempat kerja dia tu pun dia tak ada ramai kawan, and in real life pun dia tak ada ramai kawan, and husband pun dia dah tak ada kan, dia dah cerai kan. So dia kata it is fine, for a couple of days it is fine. Dia kata tak ada orang cari saya. Kenapa? Time ni Mary macam tanya, kenapa tanya macam tu kan. Dia kata, oh tak ada apa-apa, dia kata. So Mary ni sambung balik, dia kata, oh by the way semalam, dia kata, dia datang sini, dia lupa nak tutup gate depan tu, tak apa ke? Lepas tu time ni Cooper macam annoyed sikit. Sebab Cooper ni kan, dia a guy that is always follow the plan. So bila one of the plan, which is tutup gate tu, terganggu, macam gate tu terbuka kan. Sebab for him, in this time around, bila gate tu terbuka, it is like an invitation untuk orang-orang yang ada ski atau motor ski tu kan, untuk masuk ke dalam kawasan tu. So time ni Cooper a bit annoyed lah. Dia kata, alah, kenapa tak tutup, dia kata kan. Tu dia cakap, I thought it is tak apa, sebab you know tak ada orang pun datang sini kan. Tapi still si Cooper ni kata it is better than nothing. Dia kata better tutup je. Lepas tu si Cooper ni start pakai dia punya baju sejuk tu untuk keluar tau. Dia keluar, memang salji tu tebal tau. So dia ambil shovel, cangkul snow tu, dia cangkul, tapi dia tak pergi dekat gate tu dulu. Dia pergi ke reban ayam. And then dia start bersihkan reban ayam tu. Dia masukkan haiwan-haiwan tu punya makanan apa semua. And then dia teringat the moment when si Jake datang ke rumah tu and then bawa bekas makan ayam makan tu. So dia teringat balik Jake punya memori lah. Sebab Jake dah tak ada kan. Dia sedih lah time tu. Dia teringat ni Jake belikan. Dia kata dia letak makanan dalam bekas makanan ayam tu apa semua. And then dia tengok dekat rumah cabin tu, dia perasan si Mary dengan Finch pandang dia daripada tingkap. So aku nak korang imagine dia exactly another moment where dia rasa macam diorang ni a perfect family. Sebab time tu Mary tu pegang Finch dekat dia punya pelukan tu, pandang si Cooper ni. Tu dia lambai-lambai daripada dalam. Cooper ni dia happy, but at the same time dia tahu this is not the reality. Faham tak? Aku kesian gila kat Cooper time ni. Sebab macam faham kan the situation apa semua. And the fact that dia macam ni dia hope, macam a feelings of normal. For once dia dapat rasa dia happy time tu. Cooper ni sedih. Dia rasa happy. Dia tengok tu lambai-lambai daripada dalam. Then dia macam
apa handle the remban ayam apa semua tu, and then dia masuk dalam balik, dia jumpa dengan si Mary dengan Finch. Lepas tu dia orang ni macam sembang-sembang lah apa semua. Lepas tu Finch ni ajak the whole family tu untuk pergi ke Big Tree tu balik. Sebab Big Tree tu kan ada sungai kan, so dia orang macam nak main dekat sungai tu, sebab dia orang ingat dekat situ dah keras dah air dia, so boleh lah main ski ke main sled tu ke kat situ kan. Tapi si Cooper ni bantah. Cooper tu cakap, baru lagi dia kata takkan keras lagi lah air kat situ kan, kita main dekat sebelah-sebelah rumah ni je, dia kata jangan main jauh-jauh. Dia kata the reason why Cooper tak bagi is because dia tahu Finch tu actually nak jumpa dengan ginger hair girl tu. Dia tahu that Finch ni obsessed dengan that girl actually. Dia rasa macam nak jumpa lagi that girl. Tapi itulah, Cooper tak nak that kind of connection between Finch dengan that girl. Dah lah tak tahu siapa kan, tapi Finch tu, yalah, once again we understand that dia someone yang tak pernah interact with other people. And even with Mary pun dia obsessed gila Finch ni. Dia duduk dengan si Mary tu melekat lah, rapat-rapat semua. Lepas tu yang Cooper ni bergegas, dia kata tak boleh, kita main dekat dia rumah je. Lepas tu dia orang pun, yang Finch ni pun macam okay, dia kata okay lah, tapi dia sedih lah. So dia bersiap apa semua, and then yang si siapa Mary ni, dia datang, dia tak bawa macam alat-alat baju sejuk yang proper. So si Cooper ni bagi dia punya, so dia pakai londe tau. Sebab Cooper kan je lah guy besar sikit ukuran dia kan. So yang Finch dengan Cooper ni gelak lah tentu. In this moment still again rasa macam happy family. Kesian kat Cooper kan, dia rasa macam happy apa semua. Lepas tu Cooper ni masuk bilik dia, dia bawa belt, tali pinggang. So dia pakaikan tali pinggang tu dekat si Mary ni. Okay, in this part aku nak korang faham that novel-novel western ni dia ada this sort of part-part yang macam 18 plus sikit, tapi it's not that bad. Tapi aku nak korang faham, this is actually mentioned in the book. Okay, alright. So in this part, si Cooper tu dia pakaikan belt tu dekat seluar tu lah. Dia masukkan dekat lubang-lubang tu, dia masuk, and then dia punya siku ni terlanggar belakang si Mary. So in this moment, once again another spark, which is totally understandable kan. So si Mary tu dia macam buat tak terasa, tapi dia tahu benda tu kan. Tapi itulah, si Cooper ni kan, dia ada mention tau, dia kata dia macam rasa bersalah having that feeling alone, sebab dia teringat balik Cindy. Dia kata, tapi nak buat macam mana kan, it has been 8 years, 10 years almost. So yeah, things happen. So dia pakaikan benda tu, and then diorang ni siap-siap apa semua, diorang keluar dari rumah tu, keluar nak pergi main sled tu lah. So heavy ke snow tu turun kan. Bila dia jalan, the footprint tu tertimbus balik tau. So kira macam a bit heavy. So yang first keluar is Cooper, and then belakang dia ada Finch dengan si Mary. Finch ni kan melekat dengan Mary kan. Dia keluar tutup pintu, dia jalan sikit-sikit, and then si Cooper ni kat depan kan, dia pusing belakang, Mary dengan Finch hilang. So tapi dia nampak tapak kaki je dekat tepi-tepi tu. Dia macam uish, Finch, Mary kan, dia macam risau. Dia panggil, suddenly hilang. Macam tu je. Tu dia pusing belakang, dia cari, tiba-tiba ada benda campak kat muka dia. Okay, so it seems like Finch dengan Mary ni, dia menyorok dekat somewhere, and then dia orang start buat ball tu, snowball tu, and then dia campak ke si Cooper. So once again, Cooper feels like a perfect family in this moment. Diorang main-main lawan-lawan snowball tu kan. So the team is team Cooper solo, and then team si Finch dengan Mary. Diorang main campak-campak. Kan Finch ni, she has the ability untuk macam sneak around, macam jalan tanpa di-identified by people kan. So that's what happened tau. Time yang dia hilang tadi tu, dia macam bawa si Mary ni pergi ke tempat lain, si Finch ni. So dia main, dia lawan. Lepas tu habis muka si Cooper ni yang penuh dengan snow apa semua. So diorang gelak-gelak, happy. Dia dah penat. Si Cooper dengan Finch dengan Mary ni decide untuk macam rehat kejap. So dia pergi ambil macam another alat somewhere situ, and then si Cooper ni start shovel the road tu lah kat situ, bagi senang jalan kan. Sebab benda tu kan makin bertimbul, susah nak gerak kan. So dia korek-korek snow tu apa semua, suddenly Scotland
Scotland datang. This is probably the only moment where si siapa tu, Cooper realise that Scotland datang. Sebab before this, Scotland ni dia jenis yang tiba-tiba muncul kan. But this time around dia dengar. Because of time snow ni, kau boleh dengar tapak kaki orang jalan apa semua. And the surrounding pun senyap dia. So dia dengar lah si Scotland ni datang. Even daripada jauh tau. So dia tak terkejut this time. So Scotland datang and then Scotland tanya, it seems like kau ada tetamu, dia kata. Ada tetamu datang. Time ni si Cooper ni macam malas nak layan si Scotland kan. Dia dengar je. Dia kata, tu adik Jack, dia kata. Belum sempat si Scotland tu nak jawab, si Cooper ni cakap, Jack dah mati. Lepas tu yang si Scotland tu macam terkedu. Dia macam, okay, it's real lah benda tu kan. Benda tu, si Jack tu memang confirm tak ada lah. Lepas tu dekat agama Kristian kan, kita kan kalau orang meninggal kita sebut innalillah apa semua tu kan. Diorang pun ada their own sayings which is quite long, and si Scotland ni sebut benda tu tau. Dia macam it shows that Scotland ni a bit religious lah, tapi Christian. Dia sebut benda tu. Lepas tu Scotland tu cakap, so I guess he is finally at peace with God kan. Lepas tu si Cooper ni cakap, maybe he is just that. Yang in this moment yang kita nampak si Cooper ni tak religious langsung. Lepas tu yang Scotland tu cakap, kau tak boleh macam ni. Dia kata kita kena make it seems not as depressed lah. Basically ayat dia macam make it, macam mana cakap, bila orang meninggal of course it is a sad thing, tapi jangan jadikan dia lagi sad. Macam tu lah dia cakap dekat si Cooper ni. Sebab Cooper ni macam maybe dia just mati. Macam tu je si Cooper ni. Tapi still in POV orang yang ada agama, bila orang meninggal tu, they are not really gone. They go to another fasa kehidupan kan, to another place macam tu. So yeah, that is what si Scotland ni cuba sampaikan. So in this time around, si Finch dengan Mary ni datang ke arah Scotland dengan Cooper. So Finch datang, dia jerit. Finch ni happy kan nampak si Scotland. Dia cakap, Scotland, dia kata, kami baru main ni tadi, main slap, main ni, main tu apa semua. Lepas tu yang Scotland ni macam happy lah. Dia cakap, ya ke? Dia macam, dia layan si Finch ni macam cucu je. Lepas tu Scotland ni perasan ada Mary kat depan dia kan. Lepas tu dia cakap, hi, dia kata, saya dulu jiran awak, dia kata. Dia cakap dekat Mary. Dia cakap dulu time parent dia datang sini, dia dah lama dah dekat situ Scotland. So jiran lama si Mary ni lah. Tapi Mary cakap dia tak ingat, dia tak kenal langsung si Scotland ni. Lepas tu Scotland cakap, yalah sebab dah lama, time tu pun si Mary tu kecil lagi, dia kata. Tapi dalam kepala si Cooper, dia cakap kan, tantang kau dulu Scotland family dia orang juga. Sebab you know how Scotland ni asyik teropong je si Cooper dengan Finch kan. So that is how si Cooper feels lah at that moment. And then si Scotland ni still sembang-sembang dengan Finch apa semua. Then Finch ajak Scotland ni main sled dia, main snow tu lah. So Scotland tu pun pergi, dia main pusing-pusing dekat situ apa semua. So dekat situ sekarang Mary dengan si Cooper je kan, diorang pun sembang kat luar. Then bila si Finch dengan Scotland tu datang balik, si Mary dengan Finch ni masuk rumah, tinggal dengan Cooper with Scotland je dekat luar kan. So Scotland ni tanya, kau dah bagi tahu semuanya dekat si Mary ke? Dia kata, like everything from A to Z, kenapa kau dekat sini? Lepas tu Cooper ni macam geleng, dia kata tak, dia tak bagi tahu. Lepas tu dia macam gelak je lah. Scotland tu gelak, dia cakap secret, everything is a secret, dia cakap macam tu. Dia cakap dekat si Cooper tau. And then the next like part of the novel, it goes straight to the inside of the house that night. So dinner semua dah siap masak, dah makan apa semua. Si Finch ni ajak Mary untuk naik atas ke macam tempat, kan diorang kan atas rumah diorang usually ada macam tempat simpan barang tu kan, kena naik tangga tu kan, dekat situ tau. Sebab si Finch nak tunjuk barang-barang yang Jack bagi dekat dia daripada dulu, which is buku nota tau, banyak gila dia bagi. So yang
Cooper ni bagi je lah. Dia kata pergi je lah naik dengan Finch. Dia cakap dekat Mary, saya kemas makanan-makanan kat meja ni apa semua, saya nak basuh pinggan kan. So Mary pun macam okay, dia kata dia pergi naik ke atas dengan Finch, and then Cooper stay dekat bawah basuh pinggan. Dia punya kawasan atas tu dia macam kayu biasa je tau, berlubang-lubang. So bila orang dekat atas tu macam bersembang ke apa ke, orang kat bawah boleh dengar. Tapi in this moment, si Cooper ni macam berlakon tak dengar apa yang si Finch ni cakap tau. So dia dengar Finch tu macam tarik kotak apa semua. Dia buka kotak tu, and then dia keluarkan buku-buku dia. Dia kata, dia tunjuk buku-buku dia, nota dia. Dia tunjuk ada daun-daun dan buku nota dia tu, lukisan dia. Lepas tu si Mary ni pun tanyalah, oh ni apa. Oh ni dia kata ni pokok tahun ni saya ambil, saya simpan. Ni barang yang saya kumpul dulu, ranting-ranting apa semua dia tunjuk. Dia Finch memang bersembang pasal buku kan. Cooper kat bawah ni pun gelak kan. Tapi tak ada buat bunyi lah. Dia konon-kononnya berlakon je tak dengar kan. So, and then dia selak buku tu. Finch tu selak buku, and then Mary tanya, oh ni siapa? Perempuan rambut ginger ni. Lepas tu yang Cooper tu macam cuba dengar lagi detail tau. Dia macam cuba dengar. Lepas tu yang Finch ni cakap, oh this is someone saya jumpa dulu dekat dalam hutan ni. Dia kata lawa gila. Lepas tu dia cakap dekat Mary nak tahu satu rahsia tak? Tapi saya kena cakap slow-slow. Dia kata tak nak ayah tahu, tak nak Cooper tahu. Lepas tu Mary ni pun cakap, apa dia? Lepas tu time ni kan si Cooper tu buat basuh kuat sikit. Macam korangnya dia tak dengar lah. Tapi dia still dengar time ni. Lepas tu Finch cakap, Mary nak tahu, saya selalu datang dekat situ and jumpa perempuan tu. What the fuck? Kau tahu tak, dalam diam Finch pergi ke dalam hutan tu and pergi jumpa perempuan tu. Dia bukan jumpa and bercakap lah. Dia pergi berjumpa and tengok perempuan tu buat apa dekat situ. What the fuck? Finch, why did you do it? Alright guys, I think that's it for this episode. Yeah, the next episode I think akan a bit crazy sikit. So yeah, thank you for watching and I'll see you guys in the next video. Bye bye.